Maka wahai orang-orang PAS, kita semua naklah beri sokongan kepada UMNO. Kita beri sokongan kepada MCA. MCA kawan kita. Dulu DAP kawan kita. Sekarang ubah. Dah ubah dah. Bukan DAP kawan kita. MCA kawan kita. MSC pun kawan kita. Ini masalah, saudara. Sebab itu kita akan cerita dan terus bercerita supaya kita nak bagi tahu orang Melayu, terutamanya orang-orang yang selama ini mengharapkan PAS untuk nak bawa Islam, supaya mereka sedar. Kalau PAS dia betul-betul berjuang untuk Islam, dia tidak memilih tempat utara, selatan, timur, barat. Di mana saja dia boleh masuk, dia akan masuk. Kalau dia bertanding pilihan raya, dia kalah, tidak ada masalah, dia kalah. Sebab PAS sendiri pun kata, pimpin PAS ini pun kata, parti mereka bukan saja parti politik, parti mereka juga adalah parti dakwah. Kalau kita kalah dalam pilihan raya, sekurang-kurangnya kita dah sampaikan risalah Islam itu di beberapa kawasan. Itu yang mereka sebut. Tapi hari ini tak berlaku. Dia sanggup berikan banyak kerusi kepada Barisan Nasional dan disokong Barisan Nasional. Kan? Dia sanggup kalah di 11 kursi. Di Johor, 11 kursi semua dia kalah. Dan dia kata apa? Dia kata itu ibarat seperti membakar, ibarat seperti lilin. Sanggup bakar diri sendiri untuk nak menerangi orang lain. Itu bukan lilin, saudara. Sebab tu saya katakan, PAS ni ada masanya dia kata dia lilin. Menjadi sebatang lilin. Ada masanya dia jadi racun. Dia boleh membunuh. Kan? Dia boleh matikan kawan dia yang lain. Macam-macam benda boleh jadi tempat ni. Dia boleh jadi lilin, dia boleh jadi dia boleh jadi menatang, kan? Dia boleh jadi menatang ke, dia boleh jadi syaitan, dia boleh jadi iblis. Macam dia boleh jadi PAS atas kepentingan dia. Kan? Atas kepentingan dia. Hari ni dia kata dia bantu UMNO, dia jadi lilin. Bakar diri sendiri untuk nak bagikan cahaya kepada UMNO Barisan Nasional. Lepas ni kalau ada pilihan raya Kelantan, adakah kita yakin PAS nak jadi lilin? Kalau berlaku pilihan raya di Kelantan, di Terengganu, apakah saudara yakin PAS akan jadi lilin? Tidak, saudara. Dia akan jadi pula panah beracun, di mana dia akan memanah musuh-musuh di UMNO Barisan Nasional yang berada di Kelantan dan Terengganu. Percayalah saya. Dia akan gunakan kesempatan untuk kepentingan diri dia. Dia sanggup lakukan apa saja asalkan parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim itu tidak menang. Dan di 9 sajalah dia akan buat. Dan dia cakap dalam ucapan dia yang terbaru, dia pun sebut di 9 pun kita akan gunakan strategi yang ampuh, katanya. Dan kita tengah berunding dengan UMNO sekarang. Bagaimana kita nak dapatkan Negeri Sembilan? Dia tahu Negeri Sembilan tidak ada kekuatan PAS. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Negeri Sembilan tidak ada kekuatan PAS. Tapi kenapa dia nak hapuskan kerajaan PA Negeri Sembilan? Sebab bagi mereka, dia lebih rela tengok Barisan Nasional menjadi kerajaan daripada PA jadi kerajaan. Walaupun dia tahu puluhan tahun Barisan Nasional jadi kerajaan, dia tahu apa yang berlaku sepanjang pemerintahan Barisan Nasional menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Yang banyak jadi mangsa kepada Barisan Nasional dulu orang PAS juga. Kezaliman yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional satu ketika dulu, yang jadi mangsa kezaliman orang PAS juga, saudara. Tetapi hari ini pada dia lebih baik Barisan Nasional jadi kerajaan berbanding dengan PAS, hanya atas alasan PAS ada DAP. Dalam Barisan Nasional ada MCA, tak apa. MCA itu syar'i. Walaupun di KP, MCA itu tak bersunat, tak potong, sama macam DAP. Tetapi MCA itu dia KP syar'i. KP yang boleh dimaafkan. DAP tak boleh. Tak boleh DAP. DAP itu boleh tarik PAP. Ni fatwa dia berubah. Kan? Dia boleh bezakan kekafiran Cina DAP dengan kekafiran Cina MCA. Kan? Padahal sama je. Kafirnya Cina DAP dengan kafir Cina MCA sama, saudara. Kan? Sama je. Tak ada beza. Tapi bagi Haji dia beza. Sebab apa? Dia pandang dari segi kepentingan politik. Yang menguntungkan diri dia, tidak ada masalah. Dia akan sucikan sesuci-sucinya bagaimana dia mensucikan beberapa pimpinan UMNO yang lain. Okey? Saya rasa cukup sampai sini dulu dan nak isyak. Jadi
Saya tak boleh buat ini pun dah lain macam tekak. Bunyi suara dengar suara saya pun dah lain lah kan. Selagi tekak saya belum pulih sepenuhnya, saya tak boleh buat live seperti biasa lah. Terima banyak. Dan insyaAllah kita bekerja kuat pula di 9. InsyaAllah saya juga akan berkempen dekat di 9. Apatah lagi itulah negeri tempatku dilahirkan. Saya silap saya berkempen kat Jolabu. Kampung saya kat Jolabu. Kawasan Dun Cenah, tempat Anthony Lok bertanding. Dan sebelah tu pula tempat saya dilahirkan di bawah Dun Pertang. Dun Pertang tempat Datuk Jalal sekarang ni, yang jadi kepala alam merosakkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Datuk Jalal tu, itulah. InsyaAllah tak tahu apa, saya akan berkampung dekat situ. Pastikan Datuk Jalal kalah dekat Dun Pertang.